bangsal atau pondok kecil je, tapi biarlah kita buat elok sikit supaya kita sedap mata mandang. Dikemas, dikemas sedap mata mandang. Kalau kita buat sengit sambil lewa je, dia tak ke mana pun. Jadi maknanya kita buat kemas, kita sedap mata mandang dan kita lebih selesa lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali di channel aku, di Kami Pro Channel. Jadi apa khabar sahabat? Semoga korang semua dalam keadaan sihat selalu. Okey sahabat, video kali ni kita ada banyak kerja nak buat. Jadi kalau sahabat tengok di belakang aku ni, ini adalah pondok atau bangsal Semayan Lada, penaman lada. Jadi sekarang ni kita ada cadangan untuk membina di sini sebuah bangsal yang besar, agak besar lah, 2 kali ganda besar di sini, dengan menggunakan insyaAllah dengan menggunakan besi C-channel. Jadi ini kita gunakan kayu hutan, kita nak bertiangkan C-channel, jadi agak besar. Jadi kita nak kena alihkan bangsal ni ke sebelah sana. Kita alih ke sebelah sana. Jadi kerja-kerja pengalihan ni memang makan masa. Jadi kita kena buka ni semua, tiang kena cabut dan kena pasang, buat satu tapak baru di sebelah sana. Sebab kawasan ni kemungkinan akan diratakan, dinaikkan C-channel. Sebab banyak proses dekat sini nak ratakan tanah dan sebagainya. Jadi akan mengganggu kerja-kerja kita untuk ambil level, ukur dan sebagainya. Jadi untuk seterusnya kita teruskan kerja-kerja memasang ataupun kita buat bangsal baru di sebelah sana. Di sebelah sana. Jom kita teruskan kerja-kerja buat bangsal baru. Jom. Okey sahabat, di belakang aku ni adalah kayu yang baru diambil tadi. Tak banyak, sekitar 5 batang saja untuk buat tiang utama di tengah-tengah. Jadi bangsal ni keluasan dia adalah 11 18 kalau tak silap kalau tak silap 11 kaki lebar, panjang 17 kaki ke 18 kaki macam itulah. Jadi sekarang kita akan alihkan benda ni ke sebelah, di sebelah ni, kawasan ni. Okey sahabat, kayu-kayu hutan yang kita ambil tadi, kita dah siap susun dan kita kena tandakan agar mudah kita buat kerja nanti. Sekarang ni ini kayu ni adalah kayu yang telah ditanda, yang telah dipotong ketinggian yang kita nak. Jadi kita ikut saja. Kita mark kat sini. Kita mark saja. Nanti kita potong. Mudah sekali jalan, tak payah ukur. Sekali ukur, sekali potong, memang lambatlah buat kerja kita. Kayu hujung ni tanda lebih kurang je. Okey. Okey sahabat, alhamdulillah dah siap kita buat tajam di depan kayu ni. Kita buat runcing untuk mudah kita tanam nanti, kita pacak dekat tanah nanti.
Jadi sekarang ni proses seterusnya adalah kita bersihkan tempat tu, dan kita mula buat pancang dengan kita buat satu ukuran tarik tali dan kita pastikan dia straight walaupun dianya hanya bangsal atau pondok kecil je, tapi biarlah kita buat elok sikit supaya kita sedap mata mandang. Dikemas sedap mata mandang. Kalau kita buat sengit sambil lewa je, dia tak ke mana pun. Jadi maknanya kita buat kemas, kita sedap mata mandang dan kita lebih selesa lah. Kita yakin kukuh, kuat dan sebagainya lah. Okey sahabat, kat sini tak boleh main-main. Kat sini ada bos Si Oyen sedang memerhatikan. Tengok. Okey sahabat, inilah dia Mando, Mando Si Oyen. Ini Si Oyen ni merupakan kucing kesayangan kami. Begitulah keadaannya Si Oyen. Kalau kita buat kerja, dia memang sibuk selalu. Kalau tak sibuk, bukan Si Oyen. Tengok, inilah gelagat dan telatah dia setiap hari. Dan Alhamdulillah kami selalu terhibur dengan kelakuan dia. Jadi inilah Si Oyen. Ini sahabat. Okey sahabat, Alhamdulillah kerja-kerja menyiapkan bangsal dan ataupun mengalihkan bangsal telah pun siap. Alhamdulillah. Jadi rasa agak lebih besar daripada yang sebelum ini. Okey sahabat, itu saja perkongsian video buat kali ini. Semoga terhibur dan bermanfaat buat semua. Sehingga bertemu kembali di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya bagi mendapatkan info video terkini dari channel ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.